Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aunia Ariana binti Muhammad Ayu dari kelas 3 aktif. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah bab 81, reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan Barat. Untuk pengenalan, penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu Utara didorong oleh perkembangan politik serantai yang melibatkan persaingan kuasa Barat, terutamanya British dan Perancis. Kesungguhan British untuk meluaskan kuasa ke atas negeri-negeri utara berhasil melalui Perjanjian Bangkok pada tahun 10 Mac 1909. Protokol sempadan Perjanjian Bangkok memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara. Perluasan kuasa British melalui Perjanjian Bangkok 1909 memecah belahkan negeri-negeri Melayu Utara. British dan Siam mementingkan kedudukan pengaruh masing-masing. Mereka tidak mengambil kira soal kebudayaan, geografi, etnik, agama, penduduk tempatan dalam membuat perubahan sempadan. Mereka bersetuju menjadikan legeh dan lembah sungai sebagai pembahagian atau garisan sempadan berdasarkan protokol sempadan Perjanjian Bangkok. Ini merupakan peta yang menunjukkan wilayah dan pulau yang menjadi milik Siam dan naungan British berdasarkan protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909. Ini pula ialah ilustrasi penemuan sempadan negeri-negeri Melayu Utara dengan Siam berdasarkan legeh dan lembah sungai. Protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909. Garis sempadan berasaskan legeh dan lembah sungai, bermula dari utara muara Sungai Perlis di sebelah barat, berakhir di muara Kuala Tambal di sebelah timur. Pulau Langkawi dan pulau-pulau di bahagian selatan menjadi kepunyaan British. Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara menjadi milik Siam. Reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara terhadap Perjanjian Bangkok. Reaksi pemerintah Kedah iaitu Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Sultan Abdul Hamid Halim Shah berasa tersinggung kerana tidak dibawa berunding perihal negeri baginda. Berdasarkan protokol sempadan Bangkok 1909, Kedah kehilangan wilayah Sadao, Setul, Pulau Terutau, Butang dan pulau-pulau sekitarnya kepada Siam. Sultan Abdul Hamid Shah menegaskan sempadan baharu di antara Kedah dan Siam harus ditentukan mengikut kriteria sempadan yang sedia ada. Baginda amat murka sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Yang kedua ialah reaksi pemerintah Perlis, iaitu Raja Sheikh Alwi Jamalul Lail. Melalui protokol sempadan Perjanjian Bangkok 1909, Perlis kehilangan wilayah Pujoh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam. Raja Sheikh Alwi Jamalul Lail membantah tindakan Siam mengambil wilayah Pujoh dan dimasukkan ke dalam wilayah Setul. Wilayah Pujoh sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis kerana sebelum itu Pujoh ditadbir oleh kerajaan Perlis melalui penghulu Kuala Perlis. Yang ketiga ialah reaksi pemerintah Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin III. Perjanjian Bangkok tidak dapat diterima sama sekali oleh pelbagai pihak di Terengganu, terutamanya dalam kalangan sultan, ulama dan pembesar. Sultan Zainal Abidin III mengejam tindakan Siam menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan baginda dan mempertahankan kedaulatan negeri. Baginda menegaskan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Baginda mengulangi kenyataan bahawa penghantaran bunga emas bukan menandakan Terengganu adalah jajahan Siam, tetapi sebagai tanda persahabatan. Baginda mengemukakan bantahan kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat pada 24 Mei 1909. Dan yang terakhir ialah reaksi pemerintah Kelantan iaitu Sultan Muhammad IV. J.S. Mason dan wakil Siam datang ke Kota Baharu mengharap Sultan Muhammad IV memaklumkan persetujuan Siam dengan British melalui Perjanjian Bangkok 1909. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Muhammad IV menolak perjanjian berkenaan. Sultan Muhammad IV juga kecewa dengan tindakan British menyerahkan wilayah Tabal iaitu daerah di Kelantan yang dihuni kira-kira 15,000 orang Melayu kepada Siam. Ini merupakan peta yang menunjukkan sempadan di antara Kelantan dan Siam selepas Perjanjian Bangkok 1909. Sungai Golok dijadikan sempadan antarabangsa menyebabkan British menyerahkan wilayah Tabal kepada Siam.
Sebahagian besar penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan kerana tidak mahu berada di bawah pemerintahan Siam. Seterusnya ialah kebijaksanaan pemerintah Johor menyekat kemarahan British. Kewibawaan Temanggung Ibrahim. Peka terhadap rancangan British ingin menguasai Johor dan perairan Selat Melaka. Berusaha membina jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat. Menjamin keselamatan perairan, iaitu memastikan perairan Johor dan Singapura selamat untuk perdagangan. Mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria sebagai menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan perairan. Mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, iaitu memindahkan pusat pentadbiran Johor dari Teluk Belanga, Singapura ke Tanjung Puteri untuk mengelakkan tekanan British di negeri-negeri selat yang juga berpusat di Singapura. Mengisytiharkan Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan Bandar Iskandar Puteri. Mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, iaitu mempelopori birokrasi moden. Sistem tradisional diperkukuhkan dengan unsur baharu dari barat ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan moden. Mengeksploitasi hasil hutan, iaitu mengeluarkan hasil hutan terutama getah perca untuk dijual kepada pedagang British. Perdagangan getah perca menguntungkan sehingga Temanggung mengisytiharkannya sebagai monopoli Johor. Dan yang akhir sekali ialah memperkenalkan sistem kancu. Menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Pada tahun 1860-an, Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu. Itu sahaja pembentangan saya untuk tajuk ini. Terima kasih sudah sudi mendengar.